Eliana terus kuat bertarung hidup sebagai pejuang kanser. Aku sudah faham arah akhirnya ke mana. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Penyanyi Eliana menjadi perhatian ramai apabila berkongsi luahan penuh emosi mengenai perjalanan hidupnya yang masih berjuang melawan kanser limfoma tahap 4 sejak 2010 lagi. Menerusi perkongsian di Instagram, pemilik nama Ernillia Eliana M. Rizal itu memberi bayangan seolah-olah memahami arah perjalanan hidupnya, namun tetap menyimpan harapan agar dapat diberikan peluang untuk hidup sedikit lebih lama. Sebenarnya aku sudah paham arah akhirnya ke mana, tapi aku masih ingin tinggal sedikit lebih lama, menikmati sisa cerita sebelum semuanya benar-benar jadi kenangan. Tulisnya ringkas. Dalam perkongsian sama, pelantun lagu Kalis Rindu itu turut berkongsi sekeping gambar memperlihatkan dirinya sedang duduk di atas katil hospital dan dipercayai sedang melakukan rawatan kemoterapi. Luahan tersebut mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan peminat dan rakan selebriti yang menitipkan doa serta kata-kata semangat agar penyanyi itu terus kuat menghadapi ujian tersebut.